Assalamualaikum. Ramadan kini sudah pun pergi, mengharap dosa kita diampuni. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal kami. Selamat Hari Raya. Selepas sebulan berpuasa, hari ini kita menyambut Syawal dengan penuh kesyukuran dan kegembiraan. Tahukah kawan-kawan ada amalan sunnah di pagi raya? Rasulullah mengajarkan kita beberapa amalan yang indah di pagi hari raya, iaitu mandi sunat sebelum solat raya, pakai pakaian yang cantik, makan dahulu sebelum solat raya, pergi ke masjid melalui satu jalan dan pulang melalui jalan lain. Dan yang paling penting, mengerjakan solat sunat Idul Fitri. Sebab itulah hari ini kita nak buat sejarah istimewa untuk solat raya kita. Jom kita buat sama-sama. Sediakan kain. Kita perlukan kain. Bentangkan, ratakan dan bersedia. Sama macam kita siapkan kain, kita pun kena siapkan hati kita untuk ibadah. Lipat dan pingkat. Lipat kain bahagian hujung ke hujung supaya menjadi seakan separuh. Dan pingkan tepi kain supaya tak terbuka masa kita nak jahit. Jahit tepi. Sekarang kita jahit bahagian tepi yang dipinkan tadi supaya bentuk sejadah jadi kemas. Sama macam benang yang kuat mengikat kain, solat juga mengikat hati kita dengan Allah. Buang pin dan dibalikkan. Cabut semua pin tadi, lepas tu dibalikkan sejadah supaya jahitan ada di bahagian dalam. Pastikan pin dicabut dicucuk pada depan pin tau. Jangan sepakkan pin ya. Jahit bahagian atas dan tambah tassel. Lepas tu, jahit rendah berbulu supaya nampak lebih menarik. Macam sejarah betul. Hiasan Kaabah. Potong kain felt warna hitam berbentuk peta untuk buat hiasan Kaabah. Pasangkan render berwarna keemasan seakan membuat kiswah Kaabah. Lekatkan hiasan Kaabah yang kita buat tadi di atas sejadah dan mula nampak cantik kan? Kaabah adalah kiblat kita semua. Kemanapun kita pergi, Allah sentiasa dekat dengan kita. Masya Allah, sejarah kita dah siap. Tapi ingat, Idul Fitri bukan hanya tentang baju baru dan makanan sedap. Ia adalah hari untuk mengembirakan orang lain, memaafkan sesama kita dan membantu mereka yang memerlukan. Jadi, sambil kita meraihkan hari raya, jangan lupa untuk berkongsi kegembiraan, bersedekah dan paling penting saling memaafkan. Jom sebarkan kebaikan, saling memaafkan dan